Guys, aku dah settle chat email dekat Puan Nabiha. Aku pakai bahasa kecil je supaya rasa dia kita friendly sikit. Kau telah apa ni man? Betul lah. Yo, sis Nabiha. File for projek hari tu dah memenuhi. Harap korang happy dapat email ni. Uish, boleh kan macam ni man? Macam apa je. Alah relax dah. Zaman sekarang orang tak main dah buat apa tu sangat. Kita kan je. Apa ni? Saya bayar beribu-ribu ringgit untuk servis profesional, tapi email saya dapat macam acak pergi dekat mama. Saya kena lapor dekat bos dia. Masuk meeting sekarang. Aiman, Puan Nabiha baru saja hubungi saya. Dia cakap dia rasa tidak dihormati. Saya nak tanya, kenapa awak guna bahasa serangan dalam urusan rasmi? Maaf Puan, saya ingatkan nampak lebih mesra dengan pelanggan. Tapi Aiman, dalam budaya kerja kita, santun itu bukan sekadar mesra, tapi tanda hormat. Bila kita menggunakan kita orang atau bro, ia menjejaskan kredibiliti syarikat kita lah. Betul tu. Kunci masalah ini berlaku kerana kita terikut-ikut dengan bahasa di dalam media sosial. Seharusnya kita menggunakan daras bahasa yang profesional. Aiman, saya nak awak tulis balik email tu sekarang. Sarfina, Mas'ab, bantu Aiman. What? Mula-mula tukar panggilan Puan Nabiha bukan tu. Tu. Lepas tu, ayat file on the way tu tukar kepada dokumen itu sedang dalam perjalanan atau sedang dalam proses. Macam ni betul kan? Barulah betul Aiman. Betul, jauh lebih baik. Ingat, bahasa melambangkan bangsa dan dalam kes ni, bahasa melambangkan profesionalisme awak. Ini baru betul. Kalau macam ni gayanya, barulah saya yakin nak tanda kontrak dengan syarikat mereka. Ada adab, ada berkat. Kita cuma